Itu arah. Boleh faham tak? Boleh faham? Sebab apa arah tak ada kepada kat Allah? Sebab apa arah tak ada kat Allah? Sebab arah ni ambil poin dahulu ni. Dia dicipta tak? Dicipta. Apa benda satu Tuhan tak ada benda dicipta. Dia sediakan kalau ada cerita baharu walaupun tu sedia lawannya baharu ni ada benda tak? Ada benda. Bila sebut baharu dia tak lagi pada dua benda. Apa dia? Arah dan jin. Boleh faham arah itu? Sifat benda yang baru main, benda yang menumpang dekat jirim, sifat bagi makhluk, sifat bagi jirim, arah punya arah. Aku ajar. Nah itu, kalau aku hari ini kita baca satu perkataan sudah. Bahawa perkataan yang kita baca ini wajib. Okay. Bila bersangkut dengan apa? Makhluk lah. Makhluk tu. Sebab apa? Arah dengan jirim hanyakan untuk makhluk Tuhan, tak ada arah jirim. Baik, apa itu jirim? Ini kita nak ni. Jirim itu ada dua. Jirim ni ada dua. Pertama iaitu jisim. Yang kedua iaitu jauhar firik.